kena tegur ni. Dia bercakap sejarah dalam masjid. Ada satu kisah dia ambil, beberapa orang ustaz ni. Dia cerita tentang kejahatan Melaka tahun 1511. Dan dakwaan dia ialah, dia ambil daripada pandangan orang, dia kata Melaka runtuh kerana para pembesar Melayu khianat pada Melaka. Berkomplot dengan Portugis. Ini bahaya. Sejarah ni dia satu ilmu yang ada halal haram, ada pahala dosa. Dia bukan kata ilmu yang terpisah daripada agama. Kerana dia menceritakan orang yang telah mati, sosok orang ni dia boleh timbul fitnah kalau tak betul. Melainkan kita buat kajian. Jadi orang bukan sejarah ni tak boleh cakap sepatutnya ilmu ini. Dia ada amanah dia. Tapi bila seseorang itu bercakap dalam masjid, menyatakan bahawa para pembesar, para ni ramai, mungkin 3, mungkin 10, sebagai pengkhianat kepada kerajaan Melaka, komplot dengan Portugis pada masa itu, saya kata ini fitnah. Ini fitnah. Tak ada lagi satu sumber menyatakan, menyebut satu nama pun. Maka saya tanyalah, kirim pada orang, tanya, berikan saya satu bukti, satu nama saja saya perlu, tak perlu ramai, satu saja. Kerana tidak pernah lagi saya jumpa dalam sejarah adanya pengkhianatan orang Melayu. Orang Melayu ini, orang Islam ini di Melaka berjuang habis-habisan. Mereka ini semuanya dibunuh oleh Portugis dalam genosid, pembunuhan beramai-ramai yang tak tercatat dalam sejarah zaman Portugis. Tak diceritakan dalam buku teks, tak ceritakan apa. Kerana kejahatan Melaka ini melibatkan pengkhianatan manusia tu ada pada hari ini. Kelompok ada pada hari ini. Nama-nama nak sebut dia jadi susah. Saya sebagai ahli sejarah nak terang, banyak perkara yang saya sembunyikan, tak boleh cerita. Hari ni pun sama juga tengok sebahagian. Tajuk dah berubah. Saya bentang ni lain sikit. Tajuk dah jadi lain. Kalau tajuk macam ni senang. Tapi tajuk saya pada hari ni anda kena lihat dalam konteks ilmiah. Saya sebagai ahli akademik nak ceritakan fakta sebenar-benarnya bagi saya, sebagai tafsiran saya, kajian saya. Tak sama, tak betul bagi anda, anda tak setuju, sangat dialukan untuk kritik. Saya ni orang terbuka, kritiklah banyak mana pun, insya-Allah.